Baik. Saya memang nak tengok kereta warna pink ah. Boy. Saya bangga ada kawan awak. Kau muka aku. Ui, engine K20 guys, turbo. Poin kata kalau ada Jaya Corolla, mana confirm dia buat? Macam personal fan pizza dah. Jom kita tengok. Oh my god, look at that. Jumpa Mike guys. FD Doraemon. Ui, sado kan Doraemon ni. Ini Ferrari, ni Ferrari. Okay, Ini Ferrari. Ferrari dengan Ferrari. Okay guys, alhamdulillah for the first time Fast Drive join Aerospeed 2026. Sekarang kita berada dekat MIPE Sedan, dekat Hall C. Macam korang nampak kat belakang ni, kita ada Jaya Corolla, and then ada kereta aku, and also ada lagi satu BMW J80 kat belakang tu. First thing first, kalau korang masuk daripada depan tu, Hall C, kau boleh nampak kereta aku dengan kereta Faiz. Paling cerah kat sini, and then ada stiker Fast Drive besar kat sini lah. So macam korang nampak, video-video selepas ni aku dah tukar colour, dan aku dah letak lip, aku dah tukar brake besar. And then aku dah lower lagi kereta aku ni, macam korang nampak. And then wing ni juga aku dah extend. Sebelum ni dia kat belakang, ni aku panjangkan lagi, and then aku tambah X-bar kat belakang ni. Expand. Dan kalau korang nampak dekat kereta Faiz pula, kita dah buat a few things lah, which is livery GR besar-besar kat tepi ni. Oh, ini carbon fiber tau. Carbon fiber. And then macam korang nampak, kalau kat belah depan ni ada brand-brand yang kereta ni pakai lah. Contoh macam HKS, which is HKS punya body kit. Then Advan, dia punya tayar. Gazoo Racing is CGR itself lah. And then race, rim dia. And then Toms ada macam few part macam ni. And then kat belah sini sekali. So ni untuk kereta Faiz lah. And then juga ada windshield banner Fast Drive. Comel je kat situ. Tu lah, nampak kan? Another thing yang paling besar is ni lah, banner Fast Drive kat bawah ni. Ni korang takkan miss lah. So ada dua kereta belah depan yang korang takkan miss. So untuk kereta aku masuk kategori race look dengan best national heroes dengan best wild colour. I don't know lah if boleh menang wild colour kan. Warna ni warna pink je. And then untuk Faiz kita masuk JDM above 2000, which is year 2000 lah untuk kategori kereta dia. Dan kat belakang ni last kereta, jom. Okay, so macam korang nampak, ini adalah BMW J80 X-Drive competition yang facelift punya lah. Tapi dia dah tukar wrap, warna, aku tak pasti warna apa, nado grey ke atau yang lebih cerah sikit. And then the wrap nampak macam apa ni, CS, which is ada red lining kat sini and then also red lining kat sini. For me memang nampak ngempak lah dengan carbon hood dia kan. Kereta ni nampak solid gila guys. So esok kita akan datang and then kita tengok lah, aku akan bawa walk around sikit. Ada apa event kat sini, ada Hall C ada apa, Hall A ada apa, Hall B ada apa. So korang stay tune, okay? Okay guys, sekarang ni aku dah on the way pergi MIPE nak pergi tengok kereta aku lah. Hari ni adalah day 1, hari Sabtu. So aku akan bawa korang jalan-jalan dekat MIPE tu, tengok macam mana suasana Aerospeed kan. Since pada siapa yang tak pernah pergi, aku akan tunjuklah korang macam mana suasana kat situ. So maybe next year korang boleh datang and enjoy for yourself lah kan. Ni bukan first time lah aku pergi Aerospeed. Few years ago aku pernah pergi juga Aerospeed, tahun berapa aku tak ingat lah. Ada dalam maybe ni kali ke berapa lah. Boleh kata every year juga aku pergi sebab aku suka pergi tengok konsert hujan kan. So aku memang suka pergi and then banyak benda-benda yang menarik lah, which is kereta-kereta vintage, kereta-kereta retro, kereta-kereta Essas, kereta-kereta yang menarik lah semua kat situ. And tahun ni actually first time aku dapat join Aerospeed. Ini yang ke-15 namanya annual event kan, lama juga kan. So pada korang yang tak tahu Aerospeed ni apa, bak kata founder dia ataupun yang organizer yang buat Aerospeed tu, dia boleh dikatakan aku quote daripada dia lah, hari raya custom. Sebab kat situ kebanyakannya semua kereta custom, motor-motor custom and macam-macam lagi lah, macam aku mention awal tadi kan. Boleh dikatakan event motorsport culture jugalah, ada kereta, ada motor. And then yang bagi aku yang best juga, dia ada apa ni, konsert. Konsert dia ada dalam berapa banyak stage, tak silap aku ada 3 kot macam tu. Dalam Hall A, dekat luar, itu diorang panggil sound circus lah. So memang banyak. Tiket pun dah ada macam jenis, ada yang macam
Semua korang boleh masuk, all pass, all day pass. Ada tiket yang tengok kereta-kereta custom je ke apa, semua ada punya macam jenis. Itu aku tak ingat lah. Sebab most of the time aku pergi untuk I think tengok band and then juga tengok-tengok kereta lah kan. And then benda yang korang kena take note bila nak pergi Aerospeed ni aku bagi tips lah. Memang ramai gila and then dia punya parking tu memang crowded lah. Tapi alhamdulillah sebab MyApps besar kan, so korang boleh parking kat luar and then boleh naik bagi. Terus bagi tu akan hantar sampai ke hall tu lah. Hall tu semua berdekatan je, ada hall A, B, C, D sampai ke bawah pun ada juga. Aku rasa ni benda yang korang kena bawa lah bila korang nak pergi event kereta ataupun macam Aerospeed ni contohnya. Korang kena bawa kipas yang boleh pegang portable fan tu, and then power bank penting untuk charge korang punya devices, and then kena bawa payung kecil tu lah. Itu penting juga sebab kadang kat event ni panas kan. Most of it benda-benda necessity untuk korang lah, and then botol maybe bawa air je kot. And then aku recommended korang makan dulu and minum everything, rehydrate and then kenyangkan diri dulu sebelum datang event ni. Sebab korang tahu lah untuk minuman dengan makanan dekat event ni harga dia dah markup sikit kan. Tapi kalau korang dah makan awal-awal boleh fill up, boleh jalan, tinggal beli air je kot, beli air mineral ke apa semua kat event tu kan. So ya, tu antara benda-benda yang bagi aku korang kena bawa and prepare lah sebelum pergi event-event kereta ni kan. So sekarang aku on the way pergi MyApps kerana kat Tegatri dah. Lagi maybe 30 minit nak sampai ke Sedang. And then after that aku akan bawa korang walk around dekat Aerospeed, okay? Okay guys, aku ada tips lah untuk korang kalau next time korang nak pergi Sedang lah, nak pergi MyApps kan. Kalau korang lalu Elite, korang boleh exit dekat Bandar Sarjana Putra. Lepas tu korang terus masuk SKVE. Daripada SKVE ni, dah akan straight sampai MyApps. So korang elak lah jam yang dekat Elite tu. Kalau lalu Elite nanti dia suruh exit USJ lah, Puchong lah, semua tu tak payah. Itu semua yang buat lagi jam. Korang lalu je SKVE ni terus sampai dekat apa panggil tu? MyApps. So lebih mudah lah, sebab sini memang tak jam. Kat Elite tadi ada jam lah sikit, tapi lepas korang exit je Bandar Sarjana Putra, terus clear sampai MyApps ni. Nanti aku tunjuk korang. Sekarang ni memang clear, aku kat atas SKVE sekarang. Kalau exit ni korang ambil 2605 tak silap aku, ataupun 2650, ada tulis situ Mardi. Tu exit dia. Cuma yang ni kena bayar tol sikit lah, sama juga kalau korang lalu Elite kan, kena bayar tol. Cuma yang ni akan mudahkan kerja korang, and also saving masa lah, jimat sikit masa tu daripada korang nak kena ada jam kan. And then after that korang akan lalu tol Air Hitam lah. Exit je tol tu, korang akan sampai dekat area apa nama jalan ni? Lebuh Raya SKVE. Sama je. Yang depan ni slow sebab ada apa ni lah, apa panggil tu? AES. Korang akan nampak Shen ni. Tu depan sikit je korang boleh exit kiri. Literally lagi 10 minit je nak sampai. Tu korang tinggal cari parking je lah. Nanti aku tunjuk korang nak parking kat mana. Mana yang lebih mudah sebab parking dekat sini actually banyak juga parking dia. Ada banyak tempat. Ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi kalau korang lambat sikit macam aku, macam sekarang ni aku sampai pukul 2. So most probably parking dah penuh lah. So kita kena cari parking yang area jauh sikit, tengok guide dia, and then kita naik bagi lah. Tengok macam mana dulu, either aku parking dekat jalan kaki ataupun jauh. Okay, kat belah kiri aku ni baru lepas Shell. And then kalau korang tengok depan, sebelah sini, belah kiri ni nanti ada exit. Tunggu sekejap Okay, nampak ada signboard Mardi ni, exit 2605. So once dah nampak dah exit ni, korang boleh je terus exit. Ni lah exit dia. So consider dah sampai lah ni sebenarnya. Cuma apa ni, MyApps tu belah dalam kan. So korang masuk je belah sini and then masuk kiri. Ni kira pintu 2 lah. Oh, ada Ferrari. Pintu pertama tu belah depan. Ni pintu kedua belah belakang. Ni akan kurang sikit lah jam dia. And then aku difahamkan juga kat belah kiri ni ada Subi Fest tau. Dekat area APD punya circuit ni ada Subi Fest. So banyak geng-geng baru lah kat sini, kat belah atas tu. So far tak jam lagi, alhamdulillah. Sebab aku risau agak, sebab Aerospeed dekat MyApps, lepas tu Subi Fest dekat Sedang. Kat belah belakang pintu 2 ni, takut clashing kan. Bukan takut lah, memang clashing pun lah. So kita straight je lalu dalam ni. Mungkin korang boleh guna guidance aku ni untuk next year punya Aerospeed, ataupun kalau ada event lain dekat MyApps ni, korang boleh ikut cara aku lah. Lalu daripada Elite, exit Bandar Sarjana Putra, lepas tu masuk apa ni, SKVE, and then terus sampai kat Mardi. Simple. Lepas korang dah straight tu,
kau akan sampai dekat entrance yang pertama lah. Ni pintu pertama. Dan then korang masuk je kanan. Ada parking dekat area sini. Tapi ni dah kena start berbayar lah. Dulu free je, sekarang kena berbayar lah. Korang boleh cari Parking J. Tengok ni semua dia suruh masuk belah kiri. Lepas tu ni semua ni tengah tunggu bagi. Ni mudah sikit kalau korang park sini. Dia akan kepanasan sikit lah, tapi itulah korang park sini. Lepas tu settle. Aku dah settle dah parking. Ni zone F. Lepas tu kita tinggal naik bagi je lah. Ni kena jalan sikit. Jalan, lepas tu tunggu kat depan tu. Tu orang ramai tu semua, tu tunggu bagi lah. So ni lah bagi yang kita kena ambil. Korang tinggal naik je. Turun je daripada bagi tu, terus sampai kat depan ni lah. Literally dia tulis welcome back. Sebab ni bukan kali pertama dia buat. Ni yang ke-15 Annual Aerospeed Malaysia guys. So belah kanan ni adalah Hall A. And then belah kiri adalah Hall C. And then nanti aku bawa lagi lah jalan-jalan ke hall-hall yang berlainan. Ni aku nak pergi tengok dulu kereta aku. Macam mana, sihat tak sihat. Sampai-sampai je kau tengok lah beratur dia macam mana. Berkicap guys. Sama lah aku dah ada tiket lah. Ni aku beli Americano tu. Kau tengok tiket dia. Ni tiket kaunter dia. Memang ramai gila. And then macam cakap dia, ni nampak custom bergaya selamat hari raya. Ni adalah Hall C. So kau masuk ke Hall C jap. And then kita tengok kereta jap. Sekarang aku kat dalam Hall C. Finally ada lampu. Ni semua ada barrier and all the cars. And then ni kereta aku. Ni kereta Faiz. Dan tu. And then ada banyak lagi kereta lain. Push. Boy. Saya bangga ada kawan awak. Awak capai dapat masuk Aerospeed kali ni. Weh, saya bangga. Thank you. Weh, aku tak tahulah. Mana Faiz? Dia pergi makan. Apa dia tak kenal ni Kau Magi Mon? Tak kenal. Palu lah. Lele. Dapat ke aku masuk? So ni kira kau punya ultimate lah. Tak. Ke apa dia interframe asal dia interframe. Dia wishlist dia. Kau kena faham. Betul tak? Betul. One of my wishlist lah masuk Aerospeed. Aku punya polong kau. Aku memang selamat. Alah, bodek tu, dia bodek. Okay lah, aku start daripada sini lah. Daripada masuk entrance kat situ, korang akan dapat kereta kita orang ni. And then kalau kita pusing belakang, belah belakang ni ada JT. Dan kat situ ada Beza stands, Asus. Belah tepi ni ada bahagian Hot Wheel. Ni semua Hot Wheel. Ni semua majority diecast lah. Diecast semua korang kalau minat Hot Wheel ke, nak beli barang diecast semua boleh check out kat belah belakang Dan kita continue balik. Satu kereta je pandang depan. Ni yang Beza tadi aku cakap Model 3. Slam bro. Betul dia slam. Ni confirm Estas lah kereta ni. Ni kat tepi ni kita ada Mini Cooper. Lawa colour dia. Rim BBS je. Successfully done lah. TFS Stan Smith Volume 2 2026. Ni geng-geng Andy lah. Aku kenal. Geng-geng Stan juga. Ni kira OG lah bagi aku sebab ramai. Sebab orang ni kira OG. Orang lama juga dalam scene Stan ni. Daripada 2000 apa aku tak ingat. Vios ni tak relax guys. Twin turbo. Then back to the car. Ni Honda Civic SC. Stan juga. Ni kita ada Mercedes kat belakang ni. Ni yang saya ingat lah. Kita apa? Aku kata koti kurang sikit. And last kat sini kita ada Mazda lah. Pertama. So kat sini the whole line ni semua kita kata stands. And kat sini short sikit. Nak bawa korang. Ini adalah House of GTR guys. House of GTR nampak? Literally dia tulis House of GTR.
motor, semua benda, semua jenis GTR ada kat sini. Daripada R31, 32, 33, 34, 35. So kalau korang atas-atas ni memang rugi lah. Kalau kau minat GTR, orang sikit GTR kiri kanan ni GTR. Baru ada 35 sini. Ada 3 biji R35. Ini confirm tak stock. So nama banyak ni ada 3 je R35. Yang lain mostly R33, 32, 34. Ini aku suka, ini apa-apa. Handsome guys. Okay, rada cancel lah bagi aku. Bukan cancel lah, aku macam risau. Aku ni vendor, participant. Aku literally boleh pergi dekat kereta aku. Tapi since dah ada barrier ni, aku rasa macam risau nak masuk kereta sendiri. Padahal kereta sendiri ni rasa bersalah. Rasa macam tak boleh masuk. Aku rasa ada achievement adalah tengok orang ambil gambar kereta aku, kereta baik. Rasa appreciate sangat lepas dah pernah buat kereta kan. Dan tengok orang appreciate kereta aku, dan orang ambil gambar, ambil video. Tu bagi aku one of the best feeling lah untuk tahun ni. Kita ada rakan-rakan gadget. Kita ada Mr. Han. Ya, ni. Nampak? Lambretta. Oh, Lambretta kan? Dan kita ada Fazli. Dan kita ada Hasan, Izami, semua ada kat sini. Ya Allah, boleh lari pula sini. Geng-geng gadget semua ada kat sini guys. Selamat datang. Baik, saya memang nak tengok kereta warna pink Pak Is mana Pak Is? Baik kat Hall A. Hall A? Berkakal je. Macam Saya. Oi, mantap. Saya owner. Culture oi gila. Wah. Main dah sampai. Gila. Aku dah tak kenal. Dah bombat lah. Dah simpan lah. Besar tu space. Dia buka space ya. Dia semua rakan-rakan influencer gadget. Dah support kita orang. Okay, Hall C dah settle. Kita nak pergi tengok Hall A pula. Hall A ni yang menarik sikit sebab dia ada macam-macam. Okay, masuk. Kita ada Lambretta kat depan ni, brand motor. And on the left side kita ada Hot Wheels. Kat belakang ada official merchandise untuk Moon Ice. Memang crowded sikit lah guys. Hold on lah. Usually kan guys, dekat Hall A ni memang banyak kereta. Macam selalunya kat sini dah penuh lah kereta. Tapi tahun ni diorang nak kurangkan kereta. And nampak gaya macam lebih kepada vendor. So left and right vendor. Letak daripada sini memang dah penuh dengan kereta lah. Ni adalah house punya booth. Quite big lah. On the left side kita ada motor group Harley Davidson. Jangan guys. Kita jalan lagi. Okay, kat sini barulah ada kereta. Ini aku rasa geng-geng bosses okay. Tengoklah exhaust dia. Aku rasa sini majoriti banyak Datsun lah. Datsun, Toyota apa semua tu kan. Jenis, kau tengok hidung dia, ni boleh berlanggar kan. Exhaust dia terpacak kot. Apa? Suzuki Lucky Draw. Elemen motor. Menarik tak? Ni GTR guys. R30 aku rasa. Kalau aku salah cuba komen kat bawah. Betul aku, maafkan aku. Okay, ini RWB. God damn. And then we have this car, Skyline. Ni R30 berapa aku tak pasti. So memang menarik lah guys. Ini bagi aku rare lah. Besar weh, lalu aku tengok dalam movie apa nampak macam kecil je. Bila tengok real life besar weh. Chevrolet. Menarik. Ke atas. Bang muka aku. So this is Hall A on the left side. Sekarang aku nak pergi ke belah sana, which is on the right side. And then kita ada Vespa. Aku sebenarnya nak cari Liberty Walk punya kereta and also dia punya booth lah. So aku nak beli pin animal ataupun ada baju ke benda-benda menarik, nak beli lah. Ni adalah Abah Hansan. Dan selaku Abah Hansan adalah daripada Pak Musa. Pak Musa punya brand Abah Hansan, which is focus on custom motor daripada scratch.
chassis dan apa semua dia buat daripada scratch. Surprisingly, this year tak ada Hikari Riders. Hikari Riders pun one of my favourite brand lah yang pakai, local brand kan. Tapi tahun ni macam tak ada masuk. Masa tahun lepas ke 2 tahun lepas ada masuk. Tapi aku tak jumpa lagi, dia dekat Hall A last time. Boleh lah jumpa Noh Saleh kan. Tapi bagaya tahun ni tak ada rezeki lah. Ini adalah Moon Ice punya merchandise and also official Aerospeed punya merchandise semua kat sini, Hall A. Moon Ice ni harga dia puluhan juga. Orang yang kena barang dia tahu. Oh my god guys, ini adalah Liberty Walk. Kau tengok berapa ramai. Ni semua beratur nak beli merchandise Liberty Walk. Nangis kalau aku nak beratur ni. Ni buat aku tak perasan. Ada lampu kat sini. Kau tengoklah rim dia. Bapak style tu. Bukan pun custom ni. Macam Silver Surfer aku nak colour dia. Okay guys, aku dah kat luar balik. Oh, another thing aku suka pasal US ni, dia ada orang banyak buka booth apa ni? Pre-love ataupun bundle lah orang panggil. So kalau korang minat nak tengok bundle atau barang-barang antik. Ni semua barang-barang antik. Literally for sale. Korang boleh dapatkan Aerospeed ni. Kita ada Nisa 34 to 4th Annual Hot Speed Collectors Convention. What else do we have here? Memang ramai. Makanan tak silap aku kat belah sana makanan. Korang kena turun bawah. Kat luar ni semua majority vendor. House boom. Dan kita ada Kopi Saigon kat sebelah sini. Betul-betul walk around ni aku buat korang ni. Dah bercashet ni. So aku memang recommend korang datang daripada pagi lah. Janganlah datang lambat. Kau tengoklah berapa ramai orang beratur nak beli tiket ataupun nak ambil tiket. Aku dah settle lah nak balik. Dia punya beratur nak ambil tiket, orang nak beli tiket daripada booth sana. Ini semua tengah beratur. Dah keluar daripada entrance lah. So aku recommend untuk korang datang awal lah. Datanglah pagi please. Kalau korang tak nak hadap beratur ramai-ramai macam ni, datanglah pagi. Tak habis lagi ni line ni. Sampai ke belakang. Ni mau 1 km ni. Ni end of line. Daripada sini sampai sana. Jauh tak jauh. Settle lah buat coverage untuk day 1. Mungkin aku tak habis cover lah belah belakang, belah vendor, makanan apa semua tu kan. Tapi esok aku akan datang lagi. And then kita akan buat more coverage lah. So this is it for day 1 guys. Hari ni day 2. Tahun dekat booth Moon Ice. Terus share barang sikit, buat benda yang best. Bayang kedai. Ini baju kanak-kanak dia. Ada plate holder. Guys, ni aku rasa yang paling menarik lah. One of the nicest Saga orang panggil suku Saga. Apa depan macam Iswara kan. Engine K20 guys, turbo. Passport punya mounting. Tape sekarang tu. APU. Turbo AR50. Nice. Ni actually kereta dibuat oleh galeri kereta dan juga Coklat Angin. Ni aku rasa ni confirm signature Aboy lah, Coklat Angin. Dia memang suka custom-custom macam ni. Dan ni tersilap aku disponsor oleh Petronas Super Saga. Memang style lah guys. Tapi ni bukan your typical Saga tau. So belakang dia actually the hatchback ataupun kupin. Aku tak sikit bagi apa. Daripada model, aku rasa model Fiori aku rasa. Kalau korang yang tahu cuba komen kat bawah. Ni memang lain daripada lain. Kat dalam ada roll cage dan external pump, external tanknya. Oh, dia punya ni masih lagi suara. Seat Recaro, semi bucket. Style lah, style kita ni. Memang one of a kind, lain daripada lain. Kalau tengok mounting tu, aku rasa macam tak custom ni, tengok macam original ni. Inilah mungkin custom. Ini apa macam ori tu. Gua custom lah, passport ni. Sekarang kita orang dekat Vespa. Tengok ada benda yang menarik kat sini. Ini menarik. Sebab apa? Sebab ada merah. Ya. Aku dah agak dah. Ni Faiz kena beli satu ni. Yang pinggan bang. Oh, ni. Terus buka dapat.
Guys, tengok steering dia besar mana. Kecil steering dia. Dia macam personal pan pizza dah. Gebuk guys. Ni 86. Dia tebuk. Ini je phone. Saya. Kat sini dia ada mode ice. Di Johor ke? Ni Johor punya. Ya. Malaysia punya. Ada sini. Tak tahu dah ada ke tak. Nama dia Karajishi. F40 ya? Okey kan? F40 F50. Betul. Ni masuk face. Yang kecil sikit. Saya kerja besar kan? Soundnya. Main beli ya. 3,000. Aizil. Faizil Salim. Faizil Salim. Orang apa? Malaysia. Ya. Orang Malaysia? Dah. Podiam. Ni Karajishi. Tapi dia punya cat pun ni susah jaga warna hitam tu tengok. Dah kusam ah. Dia macam purple macam hitam. Original dia tak silap aku ni hitam. Tak tahu ni kalau version yang lain ni. Tapi warna hitam ni dia dah berapa? Oi, kereta merah. Ini boleh. Wah, Faiz menglega kan. Geletar member tengok kereta-kereta merah. Ferrari siap semua. La Ferrari. Kena racun. Boleh lah ni. Boleh apa? Boleh beli? Boleh lah beli. Oh, boleh beli. 54 ya bang? 584? 54. Oh 54. Kena 54. RM50. Tengok Ferrari ya. Ferrari dengan F1. Apa lagi special? Mana yang? Tengok sikit lampu tak? Depan boleh. Aduh. Laju tak? Berapa? Liberty Walk S15. Yalah, tadi kita ada pergi sana sign. Boleh? Lawa guys. Boleh. Kau boleh minta dia orang sign tak? Ferrari. Ferrari apa ni guys? Okay. I have no idea. Ini Ferrari. Ni Ferrari. Okay, Ini Ferrari. Ferrari dengan Ferrari. Semua Ferrari ya? Semua Ferrari. Okay, menarik. So aku end up beli satu juga. Sama macam Faiz. And then kita nak pergi Liberty Walk punya apa. And then kita nak minta orang datang kan. Let's go. So sekarang Jadi ini event kita on the way pergi tanda tangan. Tengah tak ramai tu. Die-cast but plastic. Plastic. 40. So this one is a die-cast but metal. Oh metal. Oh, di plastik. This one is a die-cast but limited edition with CR number. Only one remain. Only one or two remain. Only one or two remain. Malaysia, Indonesia model. So today Malaysia last day means last chance to buy. This one you can buy clearance. Oh, that one you can buy at This that. one also only here. What's this? Bye. Hanya di sini. Plate. Just plate. Just a plate? This yellow car shirt no more finish. No more. No more. Yesterday harvest. Sudah habis. 3,500 yen. Sorry, where can I get the signature? I'm not sure boss is here or not. Oh, it's not here. Surrounding here. Oh, it's around here. Okay, thank you very much. Boss is around somewhere. Macam nak beli ni. Berapa ringgit? Satu nombor? Betul pula. Yang beli kat beli. Ni apa? Okay, semalam terlalu ramai orang, so aku tak dapat nak properly shoot kereta Liberty Walk area ni. So ni adalah 34 Liberty Walk. Ni yang pertama guys. Kita orang tak pasti kalau this is the first in Malaysia. So inilah rupa dia. Asal aku ni asas untuk rim dia. Baik-baik. Dan seat dia pun ready. Steering, Liberty Walk. Okay, buat nice lah body kit ni. Dan dekat belakang dia punya wing dengan diffuser kat bawah tu. Okay, sebelah sini tengok.
Ni by Adrian Low, Wishlist Project, Liberty Walk. Ni belah depan. And then kita pergi belah tepi dia. Semalam kita tengok dia tak siap lagi kan. Dan ni dia almost siap dah. Lawa dia buat. Okay, ni daripada tepi. Ni. Kalau ada Jia Corolla, Oh. Pais kata kalau ada Jia Corolla memang confirm dia buat. confirm. So yang pendem tak ready lah. Liberty Walk Sekarang. sekarang kan. Tapi tu lah, Liberty Walk tak boleh. Tak boleh? Tak boleh road kan. On the road? Oh sebab dia punya slam. tapi kalau fikir kalau kau asas boleh lah naik kan? Oh ya. So macam ni asas kan? Lah. Tak boleh lah. Sebab tak silap aku dah ada rules and correlation dia kan? Jia Corolla. Ada. Liberty Walk, if you're watching this video, please sponsor our Jia Corolla. Oh by the way ni Super Sunday punya booth. Dia berkonsepkan pam minyak. So jangan risau aku kat sini kalau tak meletup bakal terkemal. FD Doraemon. Ui, sadok weh Doraemon ni. Gila lah. Hari ni macam tenang sikit lah nak buat review. Semalam ramai gila guys. Kita orang boleh chill-chill. Tengok apa benda yang best. Jom kita tengok. Oh my god, look at that. Sheesh. Ada apa kan? Ada siapa? Apa yang ramai-ramai tu? Oh, ada no. Ada no? No! Sekarang kat booth kata semalam ada pergi tapi itulah tak sempat. Kita ada Jia Yaris dia. And then dia punya main review 7 series dah guys. 7 series Slam kau punya. Rim dia baik tu. Ni rim apa ni? Ini spec ni kan? Respect. Ni dah shortlisted as best of class list Euro and also best logo. Kita tengok dalam. Ni Recaro. Dia salin balik ni leather dashboard ni. Recaro ni style. Recaro old school baik. Macam Porsche sikit. Recaro ni kat Satria ada juga. Sama Ya. macam ni. Recaro Fishnet kat GTI. Dalam mana? Kau tak nampak Faiz? Respect. KM3 kau? Soon kan? Apa je kau boleh kan? Kalau nak buat respect. Buang salib tu, tukar lain. Lepas tu rim BBS LMR tu kit. Lepas tu depan tu tukar grill line. Oh, dia more to clean Dia clean. And then rim chrome. Rim chrome. Rim kena polish balik lah, kena sekilat. Menarik. Kita tengok. Okay lah, kita tengok kancil ni lah. Kancil ni style tu. Dia shortlist siapa tu? Aduh, kena pusing lah. Tapi tak apa, kita tunjuk dulu sini. Kancil ni dia restore A to Z. Memang clean. Rim pun standard. Rim standard, dalam standard. Oh, clean guys. Memang betul-betul ni orang panggil restore guys. Engine. Sekejap aku pergi belahan ni. Senang sikit tunjuk. Dengan antena lagi kat situ. Lampu belakang dia. Stiker kancil produk kat situ. Ini aku suka tu. Mari kita lihat the shortlisted. Apa? Sama Best Engineer Hero dengan Best of K-Car. Tengok engine dia. Ni semua dia dah celup balik. Ni kau buka semua, kau hantar dekat engineering ke atau tempat yang celup tu. Dah akan celup. Lepas tu dia jadi macam ni balik lah. Restore balik lah. Inilah condition dia. Tu lah. Bumper ni pun yang belum cat tau. Ni macam bumper kau beli dah siap, dah keluar hilang macam ni lah colour dia. Dia beli baru ke? Literally lah. Ni pun senang jadi kanciu. Tu Kanciu mah. Kanciu. Yang susah aku rasa kan? Tahu lah. Murah macam pakai kancil. Aku dah pakai kancil 3 bulan. 3 bulan pakai kancil, apa jadi kancil tu? Tapi kau kancil aku lah, parent aku punya. Parent aku beli Okay. RM2,000, RM3,000. Beli 2 ke 3,000, okay. Lepas tu aku bawa pergi Rawang tu movie, balik tu tak boleh lepas dia balik. Asal? Dia tekong. Betul jual? Movie. Lepas tu return balik lah. Sebab ada warranty kan. Warranty 2 minggu. Okay. Itu hari ketiga tau. Tu kali ketiga? Tu hari ketiga. Hari ketiga. Dia tekong. Panas, overheat. Tak boleh jalan. So, return balik lah dekat seller. Tu dia refund? Refund lah. Alamak. Refund within 60 day lah. Dalam 90 hari. So total pakai 3 hari? Pakai 3 hari. 3 hari pakai kancil, refund balik.
First time aku dengar cerita pelik-pelik. Basuh. Paling senang. Ni kalau korang tengok anime ni Shogun no Shana. Suka pakai stiker ni. Aku nak tahu. Kenapa aku suka? Kalau aku minat anime. Ini siapa? Ni anime tahun 2000 atau 90 ni Shogun no Shana. Nama dia lah. Orang pun suka pakai Ni Ada Ruby. benda ni orang panggil apa ni? Itasha. Okey. Itasha. Sebab apa? Japanese punya culture. Yang buat rap macam ni. Hanya taruh je. RWB Ukiyo. Ada ni. RWB Ukiyo. Yes, speak by Impact Speed. Ni dia colour ke red kata? Pakai colour original putih, yang dia pakai marker. Kau tengoklah wing dia. Guys, wing dia. Soon. Very soon. Soon for sure. Very soon aku menggeletar dengar very soon. Very soon. But untuk ada very soon tu, ada some car kena let go ke? Don't know. Oh, we don't know. In order to have this kind of car, kita tak pasti whether Faiz akan masa lepaskan Gia Corolla ataupun M3 tu ke kan. Dah tahu. Okay, back to this. Ini adalah enjin 4G93. Should be lah. Kalau aku salah, aku tak patut pakai Satria. Weh, aku salah tu, ni enjin 4G91. Ada kat situ kablok dah tulis 4G91. Dia custom guys. Oh okay, kita tengok shortlist apa. Best of Radical, Best of Red Loop, Best Engineering, and then Best of Open Class. Memang patut lah abang ni masuk. And then this one, Rotong Wira, Best of National Heroes, shortlisted. And then Best of Race Car. Ni rokok beli. Rokok beli? Rokok beli? Rokok beli? Rokok beli? Rokok beli? Rokok beli. Rokok beli ke rokok beli? Rokok beli. Oh my god. Style gila. Ush. Dalam tu ada okirium lah guys. Dalam ni ada okirium. No. Ada ikan hidup dalam tu. So kalau speaker ni on, ikan boleh hidup lah. Habis? Kalau speaker on, ikan dia boleh hidup lah. Boleh. Tak benda tu netung boleh. Tapi ikan tu dia ni lah. Pencemaran bunyi. Okay, jumpa Mike guys. Random siya. Ni, brother. Nak balik lah ni. Aku dah pernah pusing. So K20 bila saya? Kau ada datang kereta? Ada. Tak sabar. Lagi 2 minggu kot. Lagi 2 minggu Tak. Dia sekolah dengan Satria Coffee. Dia main bagus je. Aku tengah belajar sebab ni macam next year aku macam nak buat kat sini. Aku tengah belajar. Aku duduk every year aku datang je resmi. Tapi aku nak duduk dengan Sam nak belajar. Nice doh sini. Nice lah. Tengah tengok dari segi operation wise kan. Dari segi grafik ni macam mana, kat mana nak pasang apa semua. And then like vendors kau kena duit lah nak set up kat dalam kan. Orang dah berapa tahun, 15 lah. 15 tahun tu. Boleh doh, next year kan. Next year betul betul. Malaysia 5 kali yang kelima kan korang punya kan? 6. Oh, tahun ni 5. 5 dah kau. 4, 8, dia perintah. Orang jauh lagi lah. Boleh. Tapi banyak lah nak accommodate. Wah, banyak gila tu. Ha. Aku tengah fikir kalau dekat sini hall ni nak buat apa, hall ni nak buat apa, drift aku nak kat bawah, konsep apa belah sana. Aku kalau hall tu aku ambil hall ni dengan hall ni je. Oh ya, Pasal AC. dua ni je. Pasal belakang ni pun aku tak sewa kot. Buat kat sini dua. Dalam tu memang creation of car. Luar konsep Luar sana konsep. Ataupun hall ni terus tembus ke konsep. Pongam tak? Buat curation of cars kat dalam ni. Kat sini macam vendor, drift, b-boy, pelancong, diecast semua kat sini. Luar ni boleh lah. Luar ni kalau kau tengok banyak motor kan. Banyak kan. Kalau aku kereta lah benar. Kereta yang aku tak curate, yang aku open untuk public, kat sini. Tapi dia kena register lah. Tapi kalau kat dalam memang full curation lah kereta and vendors. Aku tengah fikir macam mana. Ini double ke triple kau rasa modal pada kau? Triple modal. Confirm. Jangan lupa guys, event Motor Maniac. Mula 9, 5 dengan 6. Okay. Lupa, fast tak ada. Dah start lah tiket kan? Boleh beli sekarang. Boleh beli sekarang guys. Fast pun dia dah ambil satu slot yang panjang untuk Fast channel. So, ada collaboration kau kat nanti. Kita akan ada release special lah. Nantikan guys. Tengok guys, selalu orang ambil video atau ambil gambar Faiz kan. Ni Faiz kena ambil gambar.
Review telefon tu. Ya, betul. Siapa nama tu telefon dah? Faiz. Mas. Okay, tadi orang ambil gambar. Sekarang orang nak ambil gambar dengan Faiz pula. Nak Faiz? Too bad guys. Atas je. Tadi Faiz ambil gambar, sekarang orang ambil gambar Faiz. Macam tu je. Okay guys, sekarang jam menunjuk pukul 9 malam. And kita nak roll out dah. Dah boleh balik lah sekarang ni. Barai juga lah ni. Sehari yang kat sini daripada pukul apa ni? Pukul 4 ke pukul 3 macam tu. So sekarang kita nak balik dah. For me, aku rasa ni satu experience untuk aku lah. Untuk parking kereta kat Arospeed, masuk show dengan Chai. Even though aku tak menang apa-apa, tapi aku tak berharap sangat. Tapi alhamdulillah dapat masuk. That's always the first time for everything. So ni lah suasana Arospeed. Pukul 9 malam, semua kereta dah nak keluar dah. Ni dekat Hall A. Semua kereta-keretanya rare. Banyak benda dah tutup dah. Sekarang ni aku berjalan ke Hall C. Kalau aku rasa macam kalau aku keluar sekarang pun macam kicap juga Kita tengok kalau Faiz dah keluar ke tak. Most probably dia dah keluar. Ni ada kereta Beza yang parking dekat lot aku juga. Then we have this Mini Cooper. Hello bro, balik. Hi. And then tinggal seorang ni semua GTR. GTR semua dah keluar. House of GTR. Now tinggal kita aku dengan kita boy coklat angin yang belum gerai. Now it's my time untuk keluar. Jom. Oh, what's this? Oh yo, ada fan buat. Oh, ini zaman kereta aku warna putih lagi guys. Lawa poster buat ni. Lawa. Thank you pada Ray yang buat poster ni. Appreciate it so much. And then okay, let's go. Aku nak kemas sikit kereta ni. Allah. Lagi aku pula kong. Oh boleh. Okay Jun. Ngam, alhamdulillah. Aku risau dah ingat boleh start tu. Teruskan bateri percentage. Okay je. Faiz pun dah keluar dah gerak tinggal aku. Tinggal aku seorang. Warm up sekejap, panaskan enjin. Kita pusing-pusing sikit. Macam juga kereta aku ni. Pink colour. Okay, ready now roll out. Ramai orang keliling. Tak relax. Menari-nari kita depan ni. Jadi ada orang minta aku belanja letup-letup. Sampai aku kata enjin aku belum panas lagi. Relax dulu. Depan belakang dah belanja letup-letup tadi. Payah sikit. Payah ke? Tok tiga. Payah sikit payah.
Mati pula Yen. Tak ada lagi. Bang, pakai enjin apa ni bang? My van tebu. Ha? My van tebu. My bag tebu. Ah. Mantap. Belanja sikit, belanja sikit. Sekejap, sikit lagi, sikit lagi. Orang suka betul lah main letup-letup ni. Ini bang, bayar bang. Oh, berasap. Makan asap hitam. Makan diesel tu. Woo! Ada, Sikit-sikit je bang. Satu kali. Sabar bang, sikit-sikit. Satu kali lagi. Sekali lah. Depan sikit. Baru betul-betul sebelah 3. Satu lagi. Saya pernah nampak abang kat TikTok. Terima kasih bang, follow. Thank you bang. Thank you. Mari. Okay, bismillah, let's go home. Aku dah kena makan diesel ni 2-3 kali dah ni dah bagi aku. Astaghfirullahaladzim. Bagus lah Roaspeed ni. Siap, apa ni, ada escort tu nak keluar daripada tempat ni. Literally aku dah kat luar dah. Tinggal bagi aku jalan sampai entrance kan. Tapi bagus lah Roaspeed. Siap bagi escort motor kat depan ni. Respect lah.